Solat sunat rawatib adalah solat sunat yang mengiringi solat-solat fardu 5 waktu. Hukumnya adalah sunat muakkad, iaitu yang amat dituntut dan digalakkan. Waktu pelaksanaan adalah sebelum atau selepas solat fardu. Solat sunat rawatib terbagi kepada 2 jenis, iaitu solat sunat rawatib qabliyah, iaitu didirikan sebelum kita mendirikan solat fardu, dan solat sunat rawatib ba'diyah, iaitu didirikan selepas kita menunaikan solat fardu. Solat sunat rawatib ini terbagi kepada 2 bahagian, iaitu sunat muakkad dan sunat ghairu muakkad. Solat sunat rawatib muakkad amat dituntut oleh Islam dan diriwayatkan bahawa Rasulullah SAW sentiasa menjaga 10 rakaat solat sunat rawatib muakkad. Solat sunat rawatib ghairu muakkad kurang sedikit fadilatnya dibandingkan dengan solat sunat muakkad, tetapi pengamal tetap dijanjikan ganjaran apabila melakukan solat ini. Ia dikerjakan pada waktu-waktu tertentu, tetapi di waktu yang lain baginda meninggalkannya. Solat sunat rawatib tidak didahului dengan azan atau iqamah. Solat sunat rawatib ini juga didirikan secara bersendirian atau mufarid dan tidak didirikan secara berjemaah. Sekiranya sebelum solat fardu disebut qabliyah. Usalli sunnat az-zuhri qabliyatan rak'ataini lillahi ta'ala. Usalli sunnat al-maghribi qabliyatan rak'ataini lillahi ta'ala. Usalli sunnat al-isya'i qabliyatan rak'ataini lillahi ta'ala. Sekiranya selepas solat fardu disebut ba'diyah. Usalli sunnat az-zuhri ba'diyatan rak'ataini lillahi ta'ala. Usalli sunnat al-maghribi ba'diyatan rak'ataini lillahi ta'ala. Usalli sunnat al-isya'i ba'diyatan rak'ataini lillahi ta'ala. Bagi solat sunat rawatib subuh dan asar, lafaz niatnya tidak dilafazkan qabliyah ataupun ba'diyah. Hadis dari muttafaqun alaih ada menyebut, dari Ibnu Umar radhiyallahu an berkata, aku menjaga 10 rakaat dari Nabi SAW, 2 rakaat sebelum solat zuhur, 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah solat maghrib, 2 rakaat sesudah solat Aisyah, dan 2 rakaat sebelum solat subuh. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Terdapat 2 kategori solat musafir, iaitu solat qasar dan solat jamak.